Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar akan mengambil cuti sementara daripada tugasnya selepas Kongres Nasional PKR minggu depan. Keputusan itu dibuat selepas beliau memohon melepaskan jawatan dan kepimpinan parti bersetuju memberi ruang kepadanya untuk berehat. Ketua Penerangan PKR Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, Nurul Izzah masih akan merasmikan Kongres Wanita PKR dan Angkatan Muda Keadilan AMK pada 14 Ogos sebelum cutinya bermula sebaik Kongres selesai. Sepanjang tempoh itu, Naib Presiden PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail akan memangku tugas Timbalan Presiden bagi memastikan urusan pentadbiran parti berjalan lancar. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.